Ketika krisis Perang Bosnia 1992 hingga 1995, Malaysia satu-satunya negara Islam yang didakwa telah menghantar pasukan elit Komando GGK dari 11 RGK, Regimen Gerak Khas, menyusup masuk ke Bosnia melalui Turki untuk melumpuhkan kekuatan askar Serbia. Ada di antara komando-komando ini menyusup masuk menjadi sebahagian dari askar Bosnia untuk berperang memusnahkan kekuatan askar Serbia. Fakta tentang komando GGK ini adalah ada di antara mereka ini merupakan pakar peperangan gerila. Ketika itu, Perdana Menteri Malaysia adalah Tun Dr. Mahathir Mohamad yang memang terkenal sebagai pemimpin Islam yang menyelamatkan rakyat Bosnia daripada terus dibunuh puak Serb. Ketika itu, berita negara luar telah mendedahkan pasukan elit khas dari sebuah negara luar telah berada di Turki untuk memasuki Bosnia Herzegovina. Ia ditulis oleh sebuah agensi berita asing. Dan pasukan elit yang dimaksudkan itu tidak lain dan tidak bukan ialah komando GGK dari Malaysia. Jika difikirkan secara logik, bolehkah bangsa Melayu mengubah sejarah Eropah? Persoalan ini sebenarnya sudah lama terjawab. Memang orang Melayu boleh dan mampu. Sejarah zaman dahulu kala sudah membuktikannya. Masa itu berlaku peperangan etnik di Bosnia Herzegovina. Ribuan rakyat termasuk wanita dan kanak-kanak habis mati disembelih oleh pengganas Serbia. Tun Mahathir yang ketika itu merupakan Perdana Menteri Malaysia sudah masak dengan taktik kuasa-kuasa barat, terutama layanan kelas kedua mereka kepada umat Islam. Mahathir kemudian meminta Angkatan Tentera Malaysia bersiap sedia untuk menghantar komando GGK. Tidak dapat dipastikan jika kesemua yang dihantar itu merupakan anggota GGK atau bercampur dengan unit-unit lain, tetapi jumlahnya mencapai 600 orang. Mereka dihantar dengan pesawat awam MAS dan kesemua mereka berkemah di dalam pengkalan tentera Turki di sempadan negara itu dengan kebenaran kerajaan Turki. Kerajaan Turki pada masa itu hanya memejam mata dalam membenarkan komando Malaysia ini berada di bumi mereka. Sebenarnya Turki dan Malaysia ini tersangat-sangatlah rapat, walaupun tidak diheboh-hebohkan seperti akrabnya Malaysia dengan Indonesia. Jadi ini menjelaskan mengapa Malaysia sering sahaja menyending bahu kepada Turki untuk mendapatkan bekalan kereta perisainya, mulai dari Adnan sehinggalah kepada kereta perisai terbaru dan pelbagai senjata lain. Penyeludupan komando GGK ke dalam Bosnia ini akhirnya ditarik balik oleh kerajaan ketika itu, selepas sebuah agensi berita Eropah berjaya mengesan kehadiran tentera elit ini di sempadan Turki. Selepas dipujuk oleh wakil sebuah negara yang sangat berpengaruh di Timur Tengah, akhirnya Tun Mahathir ketika itu menarik balik pasukan komando ini balik ke Malaysia, tetapi bakinya dihantar sebagai tentera rasmi dalam unit UN Provo. Sekian.